Dalam usaha melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan, kami telah bersama-sama terlibat secara langsung dalam aktiviti terutama kepada pihak sekolah yang tidak ada apa pun dengan saya, tidak ada track-off apa masuk 25 tahun tu, maknanya mereka bersetuju lah dengan apa yang saya laksanakan. Mendapat pendidikan yang terbaik serta membentuk sasiah yang cemerlang. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita bukan saja bertanggungjawab untuk makluman ibu bapa, Kementerian Pendidikan Malaysia ada, macam mana sebut ya, reformasi sekolah. Ini kita pakai reformasi sekolah. Reformasi sekolah ada terbagi pada 3 sekolah. Anak saya nombor 1 tu dah habis anak saya 9 orang. Bukan nak cerita 9 tu sangat, tapi saya nak bagi semangat kepada ibu-ibu baru ni. Jadi sampai ke cucu lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya ini merasmikan masyarakat tahunan Hukum 2006 dengan rasmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasmi itu dia laporan tahunan kegiatan PIBG sesi 2025 dan 2026. 041 maka itu luar itu masyarakat juga 015. Ni tengok ni Naila dengan ni Rafi. Terima kasih Barisan AJK PIBG 2024-2026. Selamat bertugas AJK baru. InsyaAllah. PIBG setekad, komited, usaha, dedikasi. Inspirasi. Tahniah kepada mereka. Jadi kita akan bagi kepada yang tadi yang berjanji tu ya. Satu yang pertama tadi